Kalau kaki bengkak, sendi sakit dan susah nak bergerak, itu bukan masalah biasa. Itu mungkin tanda-tanda gout. Gout ni sebenarnya berlaku bila kristal asid urik terkumpul dalam sendi. Asid urik ni kalau tinggi dalam darah, dia akan jadi macam pasir tajam yang masuk dalam sendi. Bila kristal ni terkumpul, sendi jadi bengkak, panas dan rasa macam sakit sangat-sangat. Semua ni jadi halangan dalam aktiviti seharian kita. Dan masalahnya, banyak ubat yang ada hanya legakan sakit sementara. Bila ubat habis, gout yang datang balik sebab punca sebenar kristal asid urik yang ada dalam sendi tu tak dapat diselesaikan. Tapi dengan tapak baru, kita boleh pecahkan kristal asid urik tu secara semula jadi. Tapak baru ni mengandungi herba semula jadi yang terbukti untuk bantu cairkan kristal asid urik dalam sendi. Herba ni juga bantu kurangkan keradangan yang bengkak supaya sendi kita lebih lega dan rasa ringan. Selain itu, tapak baru ni juga bantu stabilkan tahap asid urik dalam darah. Bila asid urik ni stabil, tak ada lagi kristal yang terkumpul dalam sendi dan masalah gout pun akan berkurang. Pergerakan kita akan jadi lebih lancar dan tak ada lagi rasa sakit yang menyekat. Dengan tapak baru, bukan hanya merawat simptom tapi kita atasi masalah dari akar punca. Mencairkan kristal asid urik, kurangkan bengkak dan melegakan sendi. Semua ni boleh dapat dengan cara semula jadi. Jangan biarkan gout terus ganggu hidup korang. Amalkan 2 biji pagi, 2 biji malam selepas makan. Dalam beberapa minggu, korang akan rasa perubahan yang nyata. Cuba tapak baru sekarang dan rasai sendiri manfaatnya. Nak dapatkan macam mana? Sekarang ni kita tengah jalankan harga promosi yang sangat jimat. Dapatkan sekarang di link yang saya sediakan di bawah.